Nak simpan emas ataupun nak simpan dalam ASB. Ini merupakan perkongsian daripada pengalaman guru emas saya, Tuan Syukur Hashim. Antara tindakan yang paling bijak beliau pernah buat adalah menggunakan dividen ASB yang beliau terima untuk membeli emas. Bagaimana ceritanya? Pada tahun 2008 adalah tahun pertama beliau kena emas. Waktu itu modal beli emas tak banyak. Maklumlah, beliau kerja makan gaji. Gaji beliau pada waktu itu sekitar 3K sahaja. Namun beliau ada loan ASB sebanyak RM200,000. Tahun 2009 beliau dapat dividen ASB sebanyak RM15,487. Cukup untuk beliau beli jongkok emas yang beratnya 100 gram. Jadi beliau keluarkan semua dividen ASB dan beli seketul emas gold bar 100 gram. Hari ini tahun 2025 nilainya dah lebih daripada RM58,000. Jadi beliau rasa berbaloi untuk tukarkan sebahagian keuntungan ASB ke dalam bentuk emas. Sebab apa? Dividen ASB sekarang makin kurang. Harga emas long term makin naik. Kalau takut terguna, terbelanja dan habis duit dividen ASB, maka tukarlah ia menjadi emas. Simpan untuk jangka masa panjang. Mendapat dividen ASB nanti, gunakan sebaiknya. Sama ada tuan-puan invest semula dalam ASB ataupun tuan-puan beli emas, nak mulakan simpanan emas, boleh pergi dekat saya punya TikTok profile, klik saja button sign up, nanti saya bantu anda sebaiknya. Semoga bermanfaat.